Okey, ni dia. Depan saya ni adalah silver shark siapa yang pernah bela ikan ni, silver shark ni? Silver shark ni boleh besar sehingga 30 cm lah. Dia tak ganas, dia jenis makan pellet juga dan dia boleh makan cacing juga ini dia. Nampak tu. Nama dia agak ganas tapi dia tak ganas. Ni dia. Korang boleh lihat sendiri, nampak tak tu? Sekejap saya buka lampu lah. Jangan kurang nampak ni dia. Inilah silver shark. Okeylah, siapa yang pernah bela cuba komen berapa besar korang boleh pergi. Selalu macam ni susah, lambat sikit besar lah kan. Dan 30 cm tu boleh lah. Tapi 30 cm pun kena tengok juga macam mana cara pemakanan, cara bela. Okeylah, saya nak lepaskan macam biasa. Bila kita nak lepaskan, kita ambil masa rendam dulu Korang rendam dulu korang punya ikan ni. Ikan bukan ikan, korang punya air ni. Air ikan ni supaya sama suhu dia. Lebih kurang 15 minit korang boleh lepaskan lah. Supaya dia tak terkejut. Okeylah. Ciao. Assalamualaikum.